Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabbil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna wa rabbuhum wa qulubuhum qulubuna biyadik fa innama taqnimu anta Allahumma afana wa lahum Allahumma afana wa lahum Allahumma afana wa lahum bizidna alma walhamdulillah rabbil alamin. Sahabat pengusi bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, jawatan kuasa, para asatizah, para guru, para alim ulama, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, ibu-ibu, ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah, alhamdulillah, kita sambung kembali muzakarah kitab masalah imam dan makmum. Hari ini habis kot. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, memilih di antara dua imam yang sedang berjemaah. Jika makmum dapati dua orang imam masing-masing sedang bersolat dengan jemaahnya, keadaan makmum masing-masing semuanya sebaya, begitu juga kedua-duanya sama-sama punya sifat-sifat imam yang dikendaki, kecuali seorang darinya lambat membaca dan yang satu lagi cepat membaca. Contohnya di IR lah, ada dua imam, satu semua okey, cuma satu imam laju cepat sikit, satu imam lambat sikit baca. Tu je beza dia. Oleh itu, adakah disunatkan kepada makmum itu mengikut imam yang lambat baca atau mengikut imam cepat baca? Kita nak pilih hak mana? Hak cepat baca kah lambat baca? Jadi jika ia seorang yang lambat, jadi senang kita, kalau kita ni jenis lambat baca, ikut lambat. Kalau kita jenis cepat yang baca, ikut yang cepat. Boleh pilih antara duanya. Di IR lah selalunya berlaku dua imam. Apa yang dikatakan oleh Furani itu adalah tepat, kerana jika makmum yang lambat baca itu mengikut imam yang cepat membaca, maka sudah tentu ia tidak dapat menyempurnakan bacaan di belakangnya. Ya, kalau kita ikut imam yang cepat, kita baca lambat, ikut imam cepat, kita tak sempurnalah, lambat, kejar-kejar, jadi susah kita. Jadi kita ikut imam yang padan dengan kita lah. Imam Tirmizi telah menakalkan dalam As-Sunan, iaitu diistihbabkan, disukai kepada imam bertasbih 6 kali dalam rukuk dan sujud, supaya makmum di belakangnya sempat bertasbih 3 kali. Jadi kalau kita jadi imam, tengok ada orang baru masuk, maka kita rukuk panjang sikit, iaitu 6 kali tasbih, supaya imam makmum tadi tu sempat bertakbir dan rukuk bersamanya. Itu mana imam kena cerdik lah, jangan cepat-cepat pula. Dia tahu dah ada orang yang baru nak masuk dan orang tu cepat-cepat nak angkat takbir, nak rukuk sama dengan dia panjangkan. Jadi 6 kali tasbih. Tasbih dan bacaan surah sekadar yang dilebih boleh memberi kesempatan kepada makmum yang berat lidahnya menyempurnakan bacaan yang kena dibaca olehnya atau lambat lebih. Begitu juga aku berpendapat, eloklah bagi imam memperlahankan bacaan. Kalau kita tahu ada makmum kita jenis yang lambat baca ke, kita perlahan sikit. Di imam kena cerdik lah. Turun dan bangkit supaya sempat diikuti oleh makmum yang tua. Jadi dia imam muda, tapi dia tahu makmumnya ramai yang tua, jadi dia pun pelankan turun, naik pun pelan, supaya dapat diikuti oleh orang-orang yang tua ataupun uzur, yang lemah ataupun yang berat, yang sakit lah. Tapi jika imam tidak berbuat demikian, bahkan melakukan dengan cara yang paling ringkas, maka aku makruhkan perbuatan itu. Kalau dia tak peduli, dah ada makmum yang lambat, yang tua, dia tak heran, dia buat juga laju dia lah, cepat dia, jadi menyusahkan makmum-makmum yang uzur, yang tua, yang lambat, maka hukumnya perbuatan imam tu makruh. Imam kena cerdik lah. Seterusnya, diistihbabkan kepada imam berdoa dengan sirah jamak, dengan lafaz jamak. Ujar Imam Al-Ghazali, diistihbabkan, disukai, disunatkan
kepada imam ketika duduk di antara dua sujud dalam rukuk dan sujud dengan sirah jamak seperti istibahatkan pada bacaan kunut. Allahumma dina. Nah, jamak lah. Oleh itu hendaklah ia berkata dalam sujud, Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina. Dalam duduk antara dua sujud ni. Okay. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna wadkhilna jannata wa najjina minan nari waslih lana sya'nana kullah. Ada dalam sujud dan rukuk. Kalau ada bacaan ni, tapi kita baca tasbih subhana rabbiyal a'la tadi tu. Di dalam rukuk doa juga, Allahumma laka raka'na wa bika amanna wa laka aslamna. Nah tu semua. Asalnya aslam ni. Aslamna sunat, disukai. Doa untuk semua sekali jemaah. Kalau ada bacaan ni, diri dia saja. Bagi makmum dan orang yang bersembahyang sendirian dalam berdoa dengan sirah mufrad. Mufrad ni soal untuk diri dia lah. Kalau kita baca doa ni lah, iaitu Allahumma ighfirli. Kalau ramai, Allahumma ighfir lana. Jadi kalau kita makmum, Allahumma ighfirli. Kalau imam, Allahumma ighfir lana. Sunat. Atau Allahumma laka sajadtu hingga akhir. Jadi maknanya macam kita baca doa lah. Baca doa kunut, Allahumma dina. Asalnya Allahumma dini untuk seorang-seorang. Tapi jadi imam, dia kena baca sirah jamak untuk semua sekali makmum. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait ila akhir doa. Seterusnya, jika kapal tempat berjemaah itu berputar dari kiblat, kita naik atas kapal terbot, tadi ikut arah kiblat, tiba-tiba dia putar. Imam dan para makmum berjemaah di atas sebuah kapal. Lah tak ada dah lah. Lah apa, kapal terbang lah. Kapal terbang. Ataupun kereta api. Ada juga feri. Cruise. Jadi kita duduk atas tu. Tiba-tiba kapal itu berputar dari kiblat. Tadi elok ya dengan adalah kiblat. Dia parking. Jaranglah berlaku tiba-tiba kapal tu berubah. Lambatlah kira habis semayang tu baru kapal tu ikut arus tadi tu. Tapi tiba-tiba ni mungkin ombak ke angin ke berubah ataupun alih arah. Maka wajib di atas imam dan para makmum berpusing kepala kiblat, kehala kiblat. Dan jika dengan pusingan itu menyebabkan para makmum terkedepan dari imam, maka adalah mereka membetulkan kedudukan itu dengan mara ke depan atau berundur ke belakang sebanyak 2 langkah jika dapat dibuat demikian. Dan jika tidak dapat, maka wajiblah mereka bermufarakah dan sayugialah mereka menampilkan salah seorang yang berada di baris depan itu menjadi imam. Mereka seperti masalah ikhtilaf mengadakan imam ganti, yang mana makmum menjadi imam dan imam menjadi makmum. Duduk atas kapal, jadi ngadap belah sana, tiba pusing belah sini pula. Jadi dekat depan kapal tu ada tulis arah kiblat. Kita kena pulih. Jadi kena pusing juga. Kita kena balik-balik tu imam duduk belakang. Duduk belakang, jadi imam kena berganjak ke depan 2 langkah. Kalau tak boleh, maka semua mufarakah. Jadi yang orang kat depan tu naik jadi imam, belakang jadi makmum pula. Mufarakah dulu lah. Keluar bayang seorang-seorang, warna seorang naik ganti, dan niat imam jadi makmum balik. Dia naik tadi tu aku imam, hak yang tadi tu naik jadi makmum. Boleh. Itu. Tapi kita janganlah berlaku. Biar ada berlaku gitu, itulah cara dia. Seterusnya, diistihbabkan berdoa dengan doa-doa maksur. Itu doa-doa yang Nabi ajar pada kita tu maksur. Maksurat tu doa-doa yang pada Nabi lah tu. Daripada hadis-hadis Nabi yang kita dok. Maknanya datang daripada Nabi terus. Diistihbabkan, disukai, disunatkan berzikir selepas salam. Zikir yang kita dah baca, wirid tu lah. Wirid apa dia, Syadurau As-Singkili tu. Tu wirid As-Singkili, As-Samawi. Zikir As-Samawi. Dan disebabkan berdoa dengan suara perlahan, kecuali kerana bertujuan hendaklah mengajar orang ramai dengan doa-doa yang diajar oleh Rasulullah SAW. Jadi astagfirullahalazim itu semuanya datang daripada Nabi. Mana ulama susun. Nabi dia cerita rawak semua, kemudian ulama susun. Jadi satu wirid.
jadi satu zikir, jadi satu tariqah. Orang panggil tariqah pun iya, wirid tu pun tariqah, zikir tu pun tariqah. Tariqah ni satu jalan menuju Allah. Macam mana jalan menuju Allah? Dengan zikir, dengan wirid. Wirid ni aurat-aurat yang datang daripada Nabi SAW. Aurat tu wirid-wirid. Jadi kita guna pakai sama je. Wirid tu zikir juga, zikir juga, selawat tu zikir juga, semua dalam kategori zikir. Jadi kita ni lepas solat, jadi doa dengan doa-doa maksur, doa-doa yang datang daripada Nabi. Macam-macam lah doa tadi yang kita duk baca lepas solat tu, macam-macam lah. Tu disukai. Boleh tak doa selain pada apa yang Nabi sebut dalam Quran? Boleh, selagi benda yang baik, harus doa lah. Tapi doa daripada Nabi ni lebih tepat lah. Doa kita boleh juga, tapi doa daripada Nabi lebih tepat. Jadi kalau kita di imam, baca pelannya, tapi tujuan nak mengajar, kita baca kuat. Orang lain boleh mendengar, orang lain boleh amin. Bila amin sama macam doa untuk imam. Kita sebut amin saja, sama sebiji pahala doa tadi tu, dan doa itu sama juga mustajab macam imam. Itu tujuan makmum sebut amin. Semua doa-doa yang diajar oleh Rasulullah SAW diistihbabkan dibaca dengan suara perlahan pada setiap waktu, kecuali doa talbiyah, kunut dan sebagainya. Ataupun kita hari ini doa selepas salam baca kuat. Untuk yang lain diaminkan. Hukum duduk bersila. Dimakruhkan duduk bersila dalam solat, sebagaimana telah dinaskan dalam kitab Al-Um. Jadi kita duduk bersila macam mana? Duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir, duduk antara dua sujud. Kan duduk apa saja yang nama duduk rukun-rukun tadi tu, dia boleh duduk macam mana pun, tak kisah. Duduk sila boleh, duduk menunjuk boleh, duduk macam anjing boleh, semua boleh. Tak haram, semua boleh. Tapi hukumnya kalau tak ada apa sebab, makruh. Dia nak duduk antara dua sujud, apa jenis sujud, apa jenis duduk, boleh, tak ada masalah. Dia tak ada. Semua hukumnya makruh. Kenapa? Nabi tak buat. Tapi tak batal solat, cuma makruh saja. Tapi yang paling afdal duduk antara dua sujud, duduk tahiyat akhir, duduk tawarruk, duduk iftirash namanya, duduk istirahah. Yang Nabi buatlah, jadi kita buat selalu tu. Itu. Tapi kalau uzur, tak kisah duduk macam mana pun tak apa. Dia sakit, tak boleh nak duduk iftirah antara dua sujud, atau duduk tahiyat akhir, boleh. Nak duduk bersila boleh, nak duduk angkat kaki tapak pun, asalkan nama duduk, semua boleh. Itu kalau sakit. Kalau tak ada apa-apa, hukumnya makruh. Kalau ada uzur, maka hukumnya boleh, dibenarkan, diizinkan oleh, tak makruh. Dimakruhkan duduk bersila dalam solat sebagaimana telah dinaskan dalam kitab Al-Um. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud katanya, lebih baik aku duduk di atas batu yang panas dari aku duduk bersila di dalam solat. Ni nak ceritanya, rugilah. Rugi sangat orang yang sihat, yang elok, tapi dia duduk tahiyat akhir bersila. Rugi. Sah solatnya, tapi rugi sangat-sangat. Bebek duduk tapi batu panas. Dia marah, jangan buat macam tu lah. Dah tak sihat elok apa semua, jangan duduk saja hidup bersila. Duduklah elok macam Nabi buat. Tu marahnya siapa tadi? Anas bin Malik. Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud kata. Itu makna lafaz sirah tu, mubalarah tu, maknanya nak terang dia marah sungguh. Sihat-sihat duduk sibuk apa duduk sila-sila. Duduk elok-elok macam Nabi buat. Macam tu lah. Bebek duduk atas batu panas lagi bagus. Tapi bukanlah menunjukkan benda tu haram, cuma menunjukkan benda tu tak kena dengan sifat solat Nabi. Dia kena ikutlah cara Nabi, lebih sempurna, lebih baik. Inilah di akhir solat. Tetapi jika dia seorang yang terlemah lalu dia solat dengan duduk sebagai ganti berdiri, maka hukumnya ada dua pendapat. Mengikut pendapat yang asah adalah dia duduk iftirash. Jadi orang yang tak boleh berdiri, memang tak mampu berdiri, tak kira lah apa sebab, sekalipun sakit ke, lumpuh ke, stroke ke apa, memang tak boleh berdiri lah, apa-apa saja, sakit lutut ke, dia mesti duduk iftirash, duduk antara dua sujud. Dia tak boleh duduk atas kursi, haram hukum dia, dan tak sah solat. Tak boleh duduk atas kursi, dia duduk bawah, kerana dia boleh sujud. Yang duduk atas kursi ni satu orang saja yang tak boleh sujud. Dia tak boleh sujud. Dia tak boleh sujud. Saya lambat tak kira. Dalam Islam, dalam solat,
Hang lambat kan cepat, mayang tetap kena. Tadi dah sebut dah. Imam tu lemah, itu lambat lah tu. Tiba-tiba duduk atas kursi dia, sedangkan dia boleh sujud. Cuma dia tak nak duduk bawah, dia duduk atas kursi dan dia tunduk saja, sedangkan dia boleh sujud. Dan tidak ada gangguan sujud tadi tu. Dia tidak sujud, dia sujud atas kursi. Seumur hidup solat dia tidak diterima oleh Allah, neraka tempat dia. Ramai ada orang buat ni, ramai. Pergi tanya, boleh sujud tak? Boleh. Lepas tu kenapa duduk atas kursi? Oh letih ustaz, nak turun bawah. Tak kira. Tu namanya lemah dalam Islam. Lemah tu imam kena cerdik, duduk bawah. Yang boleh duduk diri ni adalah satu, memang dia tak boleh sujud. Tak boleh dah. Duduk bawah pun tak boleh sujud, duduk atas pun tak boleh sujud. Baru boleh duduk atas kursi. Yang kedua, dia tak boleh berdiri lama. Dia nak berdiri lama, maka dia akan ada kursi. Dia diri, dia duduk. Sekali sujud, dia turun sujud. Bagi dia bangun balik, duduk atas kursi balik, dia berdiri balik. Itu. Kalau orang macam ini, kursinya kena kaki belakang tu duduk kat belakang. Kaki depan sama dengan satu baris. Sebab dia kejap nak diri, kejap duduk. Jadi orang belakang nanti macam mana nanti? Ada kursi kaki belakang kan, dia nak tunduk macam mana? Kosongkan tempat tu. Maka dikira tiang, maka tidak memutuskan saf. Itu kaedah Islam. Mutaakhirin. Ijtihad para ulama akhir. Itu kena betul. Jangan sekali duduk atas kursi. Saya sakit lutut. Sujud boleh tak? Sujud boleh. Duduk. Pertama, duduk iftirash. Kedua, duduk bersila. Ketiga, duduk menunjuk kaki. Mana yang padan? Saya sujud macam biasa. Saya sujud boleh kena, tapi kaki saya satu kena angkat. Tak apa. Sebab kaki dia, lutut je tak boleh kena. Gaut. Sentuh lutut. Pedih. Asid dia terlampau kuat. Jadi kalau kena sakit, maka tak perlu kena. Allah takkan marah dah. Angkat kaki sebab dia uzur. Uzur selamat. Uzur Allah terima. Cuba hati-hati. Sebab ramai orang duduk atas kursi. Boleh sujud. Dia boleh sujud. Tapi kenapa? Sebab tak mau duduk kat bawah. Duduk atas kursi senang sikit. Allah tak terima. Senang ke payah. Hak dalam ICU, kalau sedap wajib mayang. Walaupun banyak wayar. Sedap ke? Sedap. Dengar ke? Dengar. Wajib mayang. Wajib. Anak dia kena ambil wuduk. Isi dia kena ambil wuduk. Kena semayang. Lah masuk waktu zuhur. Mayang zuhur dah. Dia wajib semayang. Kena ikut sebiji. Lepas tu jamak terus. Asal. Sebab sakit boleh jamak. Macam susah aja. Bukan susah. Itu hukum Allah dalam solat. Ramai orang hari ni dia buat tak peduli. Nurse pula buat cerdik. Kawan saya dia accident motor. Teruk lutut patah. Bila dia masuk hospital, nurse tu kata saya nak semayang. Masuk waktu dah masuk, saya nak semayang. Nurse kata apa? Cik sakit, tak perlu semayang. Nurse tu cakap, nurse di Semban. Cik sakit accident, tak perlu semayang. Nurse lain semua tengok. Dia staff nurse. Dia tanya cakap apa? Dia bos. Kawan saya kata apa? Puan tengok kat mana? Kata tak perlu semayang. Memang orang sakit semayang. Saya Al-Azhar 10 kitab saya baca dah, saya ngaji, tak pernah jumpa orang sakit tak perlu semayang. Terus diam nurse tu. Nurse datang lain rupanya kata, terima kasih ustaz, dia ni tak mau dengar cakap orang, cakap dia aja betul. Kami cakap dia kena semayang, tapi dia kata tak, ustaz bagi tegur dia. Muka masa amat apa tu? Dah kena tegur tak muka manis orang kita. Ada ke? Ada lah yang manis, tapi selalunya masam. Lebih masam daripada mangga masam ke. Itu. Jangan mudah-mudah. Senang kata orang sakit tak perlu semayang. Celah mana? Hak yang koma, bukan koma mana tak sedar diri. Hak yang dalam ICU tu selagi sedar lagi tu dah semayang. Stroke tak bergerak. Nabi kata apa? Isyarat mata. Doktor kata apa? Dia sedar, dia faham, cuma dia stroke, tak boleh bergerak, mata dia bergerak. Wajib semayang. Dia tak semayang, dia berdosa. Dia berdosa. Orang tak ambil wuduk dia wajib juga semayang. Sebab tu orang jaga dia kena wudukkan dia. Sebab dia tak boleh wuduk, tapi dia semayang, maka sah semayang. Itu kena hati-hati. Kita hari ni tengok ramai orang tak peduli. Saya pergi di hospital tanya semayang tak semayang. Saya tak tanya hang sakit tak sakit, hang sihat tak sihat.
Mayang tak mayang lagi. Saya akan tanya tu, tak kira siapa. Kalau lebih tengok makcik saya kata, mayang tak mayang lagi, cik? Tak lagi. Kena semayang. Macam mana nak semayang, bang? Kata, mayang macam ni cara dia. Tak kira, saya pergi jumpa, saya kata semayang tu. Dia nak marah saya, situ juga aku tengking. Yang siapa? Aku Tok Mufti. Saya cakap itu. Diam terus saya, diam. Dia kena mayang, kena mayang. Jangan buat-buat main benda yang ibadah ni. Terutama yang orang duduk atas kursi. Banyakkan duduk atas kursi ni, dia boleh duduk bawah, boleh sujud, tapi tak mau duduk. Sebab apa? Sakit. Allah tak nak peduli hang punya sakit. Hang boleh lonjok kaki hang, boleh lonjok macam ni, boleh, tak ada masalah, mayang. Tak lagi. Ustaz Salahuddin Perwira gaul, dia mayang diri, kita tengok pun sakit, tapi dia tetap juga lonjok kaki dia, pedih, dia mayang, tunjuk. Itu hukum. Atas kursi ni bahaya ni. Kursi dia tak ada atas kursi, dia mesti duduk di bawah tu. Duduk di bawah. Ataupun duduk atas katil lah ada kursi. Yang peliknya, pada rumah sampai ke masjid boleh buat kursi. Sampai masjid duduk atas kursi mayang. Jalan boleh. Ini menjadi pertikaian para ulama. Dia mari pada rumah, kadang nak jalan tu boleh buat kursi, bergerak kursi, tiba-tiba duduk. Ni pelik. Duduklah bawah. Sebab rukun sujud mesti dari rendah daripada punggung dan mencecah tempat sujud. Tu rukun sujud. Allah tak nak peduli, bab solat tak nak peduli. Aku tahu hang patuh arahan aku je. Hang sakit wajib sembahyang, hang sihat wajib sembahyang. Lagi cukup syarat Islam, balik, bersih dah kecil dan besar, dia berakal. Dia orang yang koma, yang stroke dia berakal, yang koma tak berakal, tak apa, tak cukup syarat. Itu. Baik. Ini juga sesungguh ni. Hukum duduk iftirash. Duduk iftirash ni duduk antara dua sujud tu lah. Duduk antara sujud pun ya, duduk istirahah pun ya. Sama je. Duduk tahiyat awal pun ya. Namanya iftirash. Diistimbabkan duduk iftirash ketika tasyahud pertama dan ketika melakukan setiap tasyahud yang tidak diiringi oleh salam. Mana tahiyat pertama lah, rakaat kedua. Duduk iftirash ialah duduk dengan menghamparkan kaki kiri dan duduk di atasnya, iaitu meletakkan punggungnya di atas tapak kaki kiri serta menerangkan kaki kanan. Macam kita rebak lah. Kaki kiri tu kita duduk atas punggung dan pacak, ataupun tak boleh pacak, terlepek macam tu. Itu iftirash. Tawarruk, duduk tahiyat akhir. Boleh duduk bersila pun boleh kalau uzur. Hukum duduk iq'a', mencangkung, mayang mencangkung. Dia ada bunga lawang. Apa dia? Buah si. Ada dua cara duduk. Pertama, menegakkan dua kakinya dan duduk di atas tumitnya. Kan kita pacak kaki kita kan, duduk atas tumit kita. Itu salah satu cara. Boleh duduk macam tu. Iftirah boleh, ketika nak tawarruk pun boleh. Menegakkan dua kaki dan duduk di atas tumitnya yang ditegakkan itu. Duduk cara ini adalah sunat. Mengikut Ibnu Salah, inilah juga cara duduk di antara dua sujud. Dia ada dua pilihan. Sama ada nak duduk atas tapak kaki kiri dan dipacakkan kaki kanan ataupun kelepek, ataupun dipacakkan dua-dua kaki duduk atas tumit. Dua-dua sah. Dua-dua tu sunat, boleh dilakukan. Kalau kita semayang kat dia pasir pantai, mana nak letak, kadang-kadang pedih, boleh pacak. Saya kalau semayang kat pantai buat macam tu. Sunat, dapat pahala sama macam itiraf, sama boleh. Itu namanya duduk iq'a'. Jadi tu mencangkung. Dia nama mencangkung. Cangkung kita lain lah. Taklah mencangkung, tapi nak kata bahasa. Kedua, duduk di atas dua papan punggung sambil menegakkan dua lututnya. Cara duduk ini adalah makruh sama ada dia meletakkan dua tangan di atas lantai ataupun tidak. Kita pacak lutut cengkung gitu kan. Papan punggung duduk atas pasir, jadi kaki lutut cacak ke depan kan, macam kita duduk pegang macam tu. Itu makruh.
Sah mayang tapi makruh. Boleh juga. Dia nak kata duduklah macam mana pun semua sah. Cuma bezanya di situ sunat, makruh, harus. Seterusnya hukum duduk dengan melunjurkan dua kaki. Dimakruhkan duduk dengan menunjukkan dua kaki tanpa sebarang keuzuran sebagaimana diterangkan dalam kitab Syarah Muazzab. Duduk tegas mayang menunjuk kaki depan. Makruh kecuali dia uzur. Ada uzur, memang lutut dia tadi tu tak boleh nak gerak dah. Jadi boleh menunjuk ke depan. Tu. Menunjuk ke depan, tak ada masalah. Tapi kalau saja-saja hukumnya makruh. Hukum duduk tawaruk, duduk tayar akhir. Diistihbabkan duduk tawaruk di akhir solat atau pada setiap duduk yang diiringi oleh salam. Bila kita nak pergi salam, jadi duduk tu duduk tawaruk namanya. Cara tawaruk ialah meletakkan papan punggung kiri ke lantai dan mengeluarkan kaki kiri, kakinya yang sebelah kaki kanannya. Dan kita bahas ujar Ibnu Kufal, setiap duduk yang diiringi oleh salam adalah disunatkan duduk tawaruk, duduk tayar akhir tu. Dan setiap duduk yang diiringi qiyam atau sujud disebabkan duduk iftirash, duduk antara dua sujud. Oleh itu berdasarkan kaedah ini orang yang masbuk dan orang yang terlupa disebabkan duduk iftirash. Jadi orang yang terlupa, orang yang masbuk duduk iftirash. Walaupun imam duduk tawaruk tayar akhir, tapi dia masbuk kena duduk iftirash, duduk tayar awal. Inilah pendapat yang asah, kena duduk kedua-duanya tidak diiringi salam, malah diiringi sujud atau qiyam. Sebab lagi dia nak bangun lagi. Bila dia nak bangun lagi, mana tak bagi salam. Bila nak bagi salam, jadi kena duduk iftirash, duduk tawaruk. Kalau tak bagi salam, nak sambung semayang lagi, namanya iftirash. Itu ataupun iqam tadi tu. Hukum solat di belakang imam yang berhadas. Solat di belakang imam yang berhadas itu sah jika makmum tidak mengetahui imam berhadas. Tu imam lambat bangun tidur, bangun-bangun dengar azan, kalang kabut, ambil wudu, pakai baju, lari mari jadi imam. Ambil wudu dah, angkat takbir Allahu Akbar, tu imam pun angkat Allahu Akbar. Rupa-rupanya hadas besar. Malam tadi berjemaah dengan isteri tak mandi wajib. Dia pun sedar, tapi dia malu. Allah, aku tak mandi wajib lagi ni. Makmum dah tahu. Sah dah solat makmum? Sah solat makmum. Tak imamnya solat? Tak sah. Kena ulang balik. Ulang balik. Jadi sebab tak tahu. Tapi kalau dia habis mayang, dia pusing, sebenarnya ada satu kisah. Apa dia? Aku tak mandi wajib lagi. Habis mau batal, kena mayang balik. Dan syaratnya yang begitu, dia diam. Macam orang natik cicak. Bawa mesti natik cicak. Mayang lah, semua tak sedar. Habis-habis mayang, imam tengok kaki dia, ada tik cicak pula. Tadi tak sedar. Oh, tik cicak. Jadi batal lah solat sebab menanggung najis. Jadi imam ni dia kena diam. Dia jangan begitu makmum. Lepas tu dia, saya nak pergi tandah kejap lah, tolong sambung. Dia pergi tandah. Lagi masuk dia kena ulang mayang. Orang tanya mayang apa? Dia apa? Mayang sunat. Gitu. Dia tak boleh beritahu makmum. Tapi kalau makmum dia beritahu, ada tik cicak lah kat kaki, semua batal, kena ulang balik. Yang dah balik solat. Ataupun hanya dua orang je makmum yang nampak, makmum yang tegak. Bila kat belakang tu nampak, dia pun pergi ke depan, imam ada tik cicak kat kaki. Dia kena bisik dua orang. Tapi jangan bisik time tu, bisik habis mayang ya. Betul kita kena ni. Tapi kalau dia announce, maka habis semua batal. Kalau kita tahu, kita diam-diam sudah. Tak boleh, kita sama-sama rugi. Dia beritahu orang lain juga. Dia tak puas hati mayang dua. Kita mayang kali semua. Jangan. Kita diam-diam sudah. Itu. Solat di belakang imam ibadah itu sah jika makmum tidak mengetahui imam ibadah. Tapi adakah solat itu dikira solat berjemaah atau solat sendiri? Jawapannya ada dua pendapat. Tapi pendapat yang sah ia dikira sebagai solat berjemaah. Dan imam tak sah. Tapi imam seorang je yang tahu solat tu jemaah ke tidak. Jadi kata pendapat, ia dikira berjemaah juga, dapat pahala jemaah sebab makmum tak tahu. Terus mayang macam biasa. Hukum melihat duri di dalam solat. Jika imam atau makmum melihat duri terpacak di kakinya dalam solat,
dan bahagian yang lahir dari duri itu kelihatan jelas. Angkat habis mayang, tengok-tengok, ada duri pacak dekat ibu jari. Satu bahagian masuk dalam, satu bahagian kat luar. Jadi masuk duri tadi tu. Tak kira lah duri ke jarum ke apa sajalah. Maka wajarlah ia memotong solatnya jika duri itu sudah ada semasa mengambil wuduk lagi, kerana bahagian duri yang lahir itu menghalang kesahihan wuduknya. Kalau duri itu dah ada ketika dia ambil wuduk, dia tahu dah ada duri kat kaki, dan duri kat kaki itu maknanya satu bahagian masuk dalam, satu bahagian terkeluar. Ingat, walaupun sebesar jarum tak kena air wuduk, hukumnya tak sah wuduk. Jadi bila ada duri ataupun jarum, ada apa-apa sajalah selumbar yang terkeluar, satu bahagian dalam, satu keluar luar, dia ambil wuduk, di bahagian terkeluar tu tak kena air, walaupun setitik, tak sampai setitik tu kurang ni, tak sah wuduknya. Jadi kalau dia sembahyang juga, sembahyang dia kena potong. Apa dia? Kena tinggal, sebab tak sah sembahyang. Dia kena cabut dulu. Tetapi kalau duri itu masuk dalam semua body badan, duri ke apa benda tu masuk dalam semua, tak ada sebahagian, semua bahagian dalam, maka sah wuduknya sebab dia dah masuk dalam. Tapi kalau dia terkeluar sikit, dia dah menghalang air, dia tak sah wuduk tadi tu. Itu kalau duri kena kaki lah. Selesai batalah solatnya jika ia memotongnya hingga ke tahap rukuk, kerana ia dikira berpindah dari satu rukun ke satu rukun yang lain. Ataupun dia nak cabut duri itu, tak boleh juga. Duri kat kaki, tunduk dah sampai had rukuk, tu tambah rukun, batal solat dia. Ia dibolehkan mengangkatkan dua untuk mencabut duri itu. Syaratnya duri itu kena waktu dalam solat. Tadi sebelum solat, duri itu ketika angkat takbir Allahu Akbar, dia bergeseklah kaki, tak, ada selumbar masuk. Jadi dia kena cabut. Dia boleh cabut, dia biak pun boleh. Dia cabut dengan syarat cabut dia tadi itu, dia angkat kaki dia, cabut, jangan dia tunduk jadi rukuk, batal. Angkat kaki, cabut, itu tidak ada masalah. Tapi jika yang berbuat begitu dengan harakat yang banyak, nanti batal solat. Tapi kena angkat satu pelan-pelan. Dia tak boleh tiga kali pergerakan besar, batal lah. Pergerakan tangan, pergerakan kaki tak boleh lah. Jadi dia angkat pelan satu, lepas tu tangan dia pula pergi dua, cabut, lepas tu kira satu lah. Dia tak direct angkat, cabut, tarik, jadi tiga lah. Batal solatnya. Jika tidak melakukan harakat yang banyak, maka solatnya tidak batal. Harakat yang banyak ni apa dia? Kepala, dua tangan, dua kaki, pergerakan yang besar. Hukum ni telah dinyatakan oleh Al-Baghawi dalam Al-Fatawa. Berdasarkan fatwa ini juga, ia mencabut duri dari tangannya atau lainnya semasa ia duduk tasyahud atau semasa berdiri dengan melakukan harakat yang banyak, maksudnya batal solatnya. Dia tak boleh kalau duri yang angkat tangan, satu, dua, tiga, ni gerak kali ketiga, batal solatnya. Dia tak boleh gerakkan yang banyak, letak, tarik, macam tu je. Lepas tu buang duri dalam poket, jangan buang kat bawah pula, kena orang lain. Hukum terkena duri dalam solat. Jika ia terkena duri di kakinya dalam solat dan dia tidak dapat mencabutnya melainkan dengan melakukan harakat yang banyak, sedangkan dia merasa sulit untuk berdiri di atas kakinya dan hilang khusyuknya, maka boleh ia solat dengan duduk tanpa dikenakan iadah, sama seperti orang yang sakit. Dia kat tapak kaki, nak buang payah, angkat kaki pun susah. Tapi berdenyut-denyut, dia tak khusyuk, tak boleh nak berdiri. Tapi kalau kena duri sikit, okey ya, boleh berdiri kan. Tapi kata duri besar, duri yang berbesar, tak masuk kaki dia, berdenyut-denyut, tak tahan ni, kata ni nak cabut pun tak lepas ni, nak angkat kaki pun tak boleh, maka dia boleh mayang duduk. Sebab dah tak khusyuk dah, mayang duduk, habis mayang. Hukum digigit ular atau kala dalam solat. Jika seseorang itu digigit ular, wa'iyyazubillah, mayang lautan, kena patuk ular, nescaya batallah solatnya. Ingat, ular-ular ni patuk, batal solat. Kenapa batal solat? Sebab bernajis. Tapi kalau lipan, dia tak batal solat. Dua-dua bisa. Dia bukan sebab bisa tu, sebab najis. Bisa ni najis.
Kalau jengking lipan, dia ketik, dia tebuan, dia masuk dalam badan. Masuk dalam saraf tu, masuk terus. Dia tak keluar. Ular, dia patut meleleh. Bisa dia meleleh keluar. Bila bisa meleleh, bisa tu najis. Najis tu menanggung di atas badan, di atas pakaian. Maka menanggung najis, hukumnya tidak sah solat. Itu yang betul. Itu yang betul. Adapun kalau jengking dia sengat, masuk dalam badan terus. Dia tak keluar, sah lagi. Tapi boleh tahan ke? Sebab racun kalau ni walaupun dia najis tapi dia tak zahir. Sebab ular dia zahir. Ular ni dia patut. Tengok jenis ular, ada ular depan, tengok cross. Kalau cobra cross tu dia kembang kat tepi macam tu. Itu tekat demam dia tak mati. Tengok jenis gigi ular. Kalau taring kat depan tu macam tu, apa dia kobra, king kobra lah, terdung selar ni ada taring kat depan. Tu patut tu al-maus lah kalau tak cepat-cepat. Tapi king cross dia taring dia sebelah tepi sikit. Dah patut sakit juga, tapi dekat demam dia takkan mati kan. Katam tebu ke apa lagi, orok ke, tu mau bisa tu kan. Ular laut, tu bisa. Ada pelipan, lain-lain tu patut keringat kita dia tak batalkan. Masuk gua. Adapun air liur ular dan basahnya mulutnya akan menjadi najis. Tu sebab najis, bisa tu najis. Ular ni bisa dia walaupun kita buang, tak kira dia tumbuh balik. Sebab tu ular ni kalau jangan bagi minum kat dia kalau dia agresif. Dia mudah, dia cepat lah. Kita buang bisa lagi dia tumbuh balik. Macam liur bisa dia tu. Masuk. Di bisa dia ni kalau kita, orang biasa dengan bisa dia okey je. Bisa ular ni. Indonesia banyak bawang ular. Tengok. Dia patut relax. Ada satu hari tu ada orang tua pakar juga dalam ular tedung, mati dah. Konon dia nak sama macam Panji, seperti Panji petualang, Panji kan. Panji tu dia bawang ular tedung. Ular tedung selau besar-besar. Besar-besar pohon kita. Dia main. Saya pun minat kak. Saya minat main ular. Tapi dia memang penunduk ular. Ular pun tunduk kan dia. Tunduk-tunduk pun agresif. Jadi adalah seorang pakcik tua di Indonesia, Jakarta ni, nak tunjuk dia pun hebat juga. Ni masalah. Dia pun main ular. Tak ada Allah Ta'ala kena patuk. Oh, tak ada apa. Dia buat gitu lah. Orang kata sudah pergi hospital. Tak, saya pun ular. 2 kali patuk. InsyaAllah memang sihat dalam kubur tu. Dalam kubur tu meninggal. Ketegak. Ada konon dia tu tengok orang buat, dia pun nak buat juga kan. Jangan. Kita kena cerit buat ular ni. Kalau tedung ni kita kena diam. Tak boleh lari, dia kejar. Lepas tu kita kena ada sifat keberanian. Kita roh kita tu mesti ular tu tengok kita pun dia gerun. Dia tetap akan kacau kita. Dia akan patuk. Lagi dia kembang tu dia akan acan kita. Jangan dia tutup lah. Ular sawah, saya ada ular sawah sampai lah ni, saya ada ular sawah kan. Ular sawah macam-macam jenis ular sawah ni, kena faham, kena cerdik. Ular sawah, ular tedung, dia perangai lain-lain. Ular sawah lah banyak kategori kan. Macam-macam kategori. Jangan buat-buat kategori. Kalau dia dah main tembak kita, tak dia apa, telan. Tapi orang yang seronok sebab saya memang dia zoologi, seronok main dengan ular, dengan burung apa semua kan. Tu lipan kan. Lipan ni kita tak berani main, sakit, kena buang dia punya apa. Bisa tu dia main, tapi dia mati apa tu. Kalau jengking, taratula kan. Banyak saya belah dulu. Di antara ulama yang mengatakan racun ular itu najis ialah Abu Futuh Ajli di dalam ulasannya di atas kitab Awasi dan Wajir. Di mana
Najis lah sebab bisa tadi tu. Orang dulu dia suka bubuh bisa tu sikit-sikit. Itulah sifat apa dia kita panggil apa? Vaksin tadi tu. Vaksin itulah. Tu sifat vaksin. Vaksin ni maknanya menyuntik badan kita dengan kuman tadi tu, macam apa tu? Kita COVID-19. Suntik tapi dilemahkan dulu. Tahap kekuatan COVID-19 tu 30% je masuk dalam badan kita. Supaya apa? Sel badan pergi check, serang dan akan kaji. Badan kita ni mengkaji balik vaksin yang lemah. Masuk yang kedua pula 50%. Masuk yang ketiga kan. Jadi bila yang ketiga ni dia kuat, tahan, okey lah. Yang tak tahan dia sakit lah. Dia akan koma, dia akan tu sifat vaksin kan. Vaksin tu dasar vaksin. Orang Melayu panggil alah bisa tegal biasa. Dan biasa orang tu ambil adu tualang, lama-lama dia tak pakai sarung tangan dah pun. Rasa macam biasa, tegang sengat kan, macam orang main bendang kan. Penyengat tu orang kali pertama lari hitam bukan. Dah pak kita, dah macam kita jalan dalam hutan lah. Mula-mula tu sakit lah, lama-lama kerah matu kaki tu. Itu kita habis sikit, nak habis 3 lagi. Hukum kena anak panah dalam solat. Jika seorang yang sedang solat terkena anak panah lalu keluar darah yang menitir ke atas tanah, tengah mayang musuh tembak, kena nitik-nitik darah, maka solat tidak batal. Syarah Muazzam menyebut masalah seorang sahabat yang terkena anak panah dalam solat lalu dia mencabut tanpa membentikan solatnya. Itu ada sahabat ni dia kena anak panah, mayang, darah nak nitik. Orang nak cabut waktu dia tak semayang tu dia riau, sakit. Dia kata tunggu. Dia angkat tabir Allah Akbar, orang cabut. Tak rasa apa sebab khusyuk solat tadi tu. Kita tengah solat tak sempat khusyuk lah, cabut dulu. Tapi darah menitik sah solat lagi. Itu beza hukum. Sebab ada hukum sahabat buat macam tu. Hukum tertinggal kunut. Bila seorang itu tertinggal kunut, bacaan kunut lalu turun hendak sujud, tiba-tiba ia teringat bahawa dia belum lagi membaca kunut ketika ia mongkok ke tahap rukuk, maka ia diistibatkan kembali semula membaca kunut, juga disebabkan sujud sahwi pada akhir solat. Turun baru sampai hak rukuk, tak kunut, sunat dia bangun balik baca kunut. Tapi kalau dah turun sampai hak sujud dah tak boleh dah. Dia kena, kalau kata turun dah duduk, dah nak sujud dah tapi tak sujud, duduk baru duduk nak sujud tu, dia boleh baca kunut kat situ. Kunut ni sunat berdiri kan, makruh duduk. Itu tu kunut. Yang wajib diri. Itu kena faham. Tapi kalau sampai hak rukuk belum kunut, dia boleh bangun balik, sunat bangun baca kunut. Tapi kalau sampai tahap dah duduk, maka dia tak boleh bangun dah, dia baca kat situ juga kalau dia nak baca kunut. Lepas tu rukuk, sujud lah. Dan kena sujud sahwi lah kali. Dan yang terakhir, hukum terlupa tasyahud. Jika ia terlupa tasyahud kemudian ia teringat kembali ketika ia sedang bangun hingga ke tahap rukuk, maka adalah ia kembali tasyahud dan dia tidak dikenakan sujud sahwi. Sama juga tasyahud awal, bangun sampai baru hak rukuk baru ingat aku tak tasyahud awal, dia boleh duduk balik sebab baru hak rukuk lagi, dia boleh duduk balik. Dan dia tasyahud lah, tak kena sujud sahwi. Adapun tadi kunut kena sujud sahwi, tapi dah lebih pada hak rukuk tak boleh dah, dia terus sambung macam biasa lah, saya kena sujud sahwi. Itu Wallahualam. Habis dah kitab ni, tengoklah nanti kitab apa pula kita tengok. Mungkin kitab fiqh jugalah. Jadi sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah pada pengarang kitab ini, iaitu Syekh Ibn Imad, pengarang kitab yang asalnya kitab Arab, Ibn Imad Musri Asy-Syafi'i. Itu dikata qaulut tam fi ahkami makmum wa imam. Jadi diterjemahkan oleh Syekh Yusuf Zaki Yaqub dan tulis dalam masalah Imam. Jadi kita sedekahkan Al-Fatihah pada kedua-dua ulama usaha ini yang beri manfaat banyak pada kita. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada soalan ke? Ya. Khutbah.
Kalau ada announce tu mana tinggal sungguh. Kena ulang balik. Kena ulang balik solat tu. Khutbah tu kena ulang balik. Khutbah ulang balik tak banyak-banyak lah. Baca rukun je lah. Naik alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ittaqullah, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Dah. Wallahu alam. Tu naik khutbah sama orang baca doa. Dia kadang-kadang dia tak baca Allahumma doa untuk muslim-muslimat tu, Allahumma fir lil muslimin wal muslimat. Kadang dia terlupa. Tapi dia baca tak Rabbana atina fid dunya hasanah, baca. Dah tu. Sama. Dia doa untuk kaum muslimin, bukan doa keampunan. Dia doa untuk kaum muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tak bunyi muslimin pun, nah tu pada. Kata ulama. Itu selalunya berlaku terlupa ke situ. Terlupa ke situ. Dia tak baca Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Dia dah ingat doa tu saja, padahal apa-apa doa saja sirah yang menunjukkan pada kaum muslim muslimat sah. Itu. Ini berlaku lah tu, macam di Rembau apa semua berlaku itu. Waktu tengah semayang dah. Ada kira ada bukan pergerakan solat. Ya, dia mana tak lebih 2 kali ya. 1, 2 cukup. Lagi kalau dalam kosong ni 1, 2. Dia tak boleh 1, 2, 3. Tak boleh. Dia 3 kali direct tak boleh. 1, 2 boleh, tak ada masalah. Nak rapat kan 1, 2. Itu kata dalam kitab. Dia bukan pergerakan solat. Dia rukuk kah? Dia sujud kah? Tak kan? Dia untuk merapatkan saf itu di luar solat. Boleh. Baik. Wallahu a'lam lagi. Ya. Dia tak kisahlah jamak takhir atau jamak takdim. Qasar tak boleh. Tak boleh. Qasar ni untuk orang yang musafir. Untuk orang yang sakit dia jamak saja. Sama ada nak jamak takdim ke ataupun jamak takhir. Sebab nak memudahkan dia. Sebab nak menanggung sakit pun semua kan, nak wuduk payah, dia tak perlu. Dia hanya jamak saja. Bagi mazhab kita Syafi'i lah. Kali qasar. Bi Allah alam, apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang yang lemah itu pada diri sendiri. Banyak ada ilmu yang salah, tak betul terlepas cakap atau bahasa. Ilmu yang bermanfaat, Allah beri kefahaman kepada kita untuk beramal dan mendapat syafaat Nabi SAW di padang mahsyar nanti insya-Allah. Jazakumullahu khairan jazaa wa taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma azli ramal maghfirah al barakah wa sa'ala lazim majna faqina fi wa nabi ta'wil wa bijana mukim salatina wa min zuriyatina rabbana wa taqabbal du'a rabbi zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma minkum.